Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Farisun Nuri Motovlog. Yap, so aku masih di tempat aku ni, tepi rumah taman aku ni. Alright, so this will be the last video aku dengan dia, di mana untuk konten kali ni macam korang baca adalah kelebihan dan juga kekurangan ikhlas ni lah. Sebab setiap sahaja produk yang dibuat oleh manusia ni pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan, kecuali benda yang diciptakan oleh Allah SWT. This will be everything is perfect. Manusia ni buat kot mana pun mesti ada kekurangan, ada kelebihan juga guys. Tak boleh kita kata produk tu perfect, tak. Dia mesti ada kekurangan. Sebab tak semua orang boleh apply benda ni dekat dia. Sebab ada setengah orang dia tak suka ikhlas ni, ada orang dia suka ikhlas ni. Macam tu lah kita boleh cakap kan. So sebab kenapa aku buat konten ni, sebab aku tak nampak lagi konten ni ada dekat dalam YouTube. Tak ramai yang bagi tahu, sebab ramai yang bagi tahu best, tapi orang tak cerita pun apa yang tak best dia. So kita kena bagi tahu juga supaya consumer tahu bahawa produk ni juga ada kekurangan, supaya mereka tahu macam mana nak overcome. Bukan ni korang takut, tak. Kita bila tahu kelemahan ni, selalunya orang kita bila tahu kelemahan, oh tu dia takut, tak nak. Sebenarnya bila kita tahu kelemahan tu, dia bagus untuk kita untuk overcomekan dia. Bukan untuk takut, kita untuk overcome. Sebab kita nak motor ni kan, kita nak juga ikhlas, tapi kita tak nak kekurangan dia. Tak boleh lah macam tu. Alright, so dalam video ni aku akan share korang semua, dan sekarang aku nak hantar dia balik dekat tempat dia, dekat Bonsio Honda Kepong. Aku nak bagi tahu korang juga, kalau kata kepada mereka yang nak memiliki motor ni, okay, dekat bawah mono ni korang akan nampak macam ada satu tabung tau. Satu tabung bawah ni. Dan aku cuba cari tapi tak jumpa. Tapi bila aku tanya dia orang punya technician person, ini adalah canister. Canister dia adalah penyerapan wap daripada pembakaran enjin, untuk membuatkan environment kita lebih selamat. Sampai macam tu sekali. Tapi benda ni banyak dekat kereta. Dekat motor aku jarang nampak. Mungkin motor-motor lain tu dekat mana ceruk mana letak aku tak tahu. Tapi untuk Honda, aku first time nampak benda tu kat bawah tu. Dan yelah, lagipun aku baru dapat motor Honda kan. Okay dah. So tanpa melengahkan masa, jom kita sambung kita video on board. Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Exhaust 4 inline guys. Bunyi memang sedap. Alright guys, lagi sekali aku ingatkan untuk mereka yang baru jumpa channel aku ni, jangan lupa lah subscribe dulu guys. Tanda support korang dekat aku untuk meneruskan lagi usaha untuk share lagi dengan korang semua. Untuk menge-share untuk berkongsi lagi dengan korang semua lebih dalam lagi pasal dunia pemotoran dekat negara kita ni. InsyaAllah aku akan share more kepada daily usage. Untuk motor ni juga aku dah cover beberapa topik. Korang boleh check out kat channel aku. Aku dah aku dah cubalah define orang motor ni punya karakter, macam mana ikhlas tu berfungsi, dan juga aku dah buat comparison di antara CB650R yang aku bawa sekarang ni dengan CBR 650R yang Hazmi bawa lah. So korang boleh check out 3 video tu dahulu sebelum ke video ini. Okay, dan kalau kata korang dah check out ketiga-tiga video tu, dah like, dah share, it will be good. Thanks guys for korang punya yang dah buat benda tu. Okay, untuk segmen kelebihan dan kekurangan ni, korang nak pergi ke mana dulu? Korang rasa korang nak apa dulu? Cuba korang komen dulu kat bawah. Korang nak apa dulu? Kelebihan ke kekurangan? Komen dulu, komen. Cepat. Nak kelebihan ke kekurangan dulu? Kelebihan dululah. Kelebihan dululah kan. Kelebihan yang kita boleh dapat daripada motor ni adalah yang pertama sekali, kepada rider tu sendirilah. Okay, kepada rider tu sendiri. Sebab ikhlas ni walaupun nampak sistem dia macam kebudak-budakan lah, sebab orang cakap apa, oi dia ni dah tak payah pakai clutch lah, apa semualah kan. Tapi sebenarnya di sebalik adanya benda ni, dia memberi impact kepada rider tu. Adakah rider tu baru, ataupun rider tu adalah seorang yang dah lama pakai motor besar, ataupun yang dah mahir, ataupun yang senang cerita kau dah boleh bawa lah motor besar ni kan, kau dah pernah pakai motor besar semuanya. Sebenarnya dia memberi impact yang besar kepada rider tu. Sebab apa? Dia mengurangkan kepenatan rider tu sendiri. Sebab macam aku sembang dekat dalam video aku yang sebelum ni adalah, kita bila bawa motor besar ni, tak kisahlah motor besar lah, kebanyakannya motor besar lah. Kalau motor kecil ni jarang lah ada benda-benda yang menyusahkan sebab dia kecil je. Okay, kalau motor besar ni, first sekali kita nak kena kawal clutch sebab tak nak bagi enjin mati, kan. Yang kedua ni nak jaga minyak, nak bagi dia jalan. So minyak dengan clutch tu kena main cantik-cantik supaya enjin tak mati.
Kalau tak, buka kelas minyak tak masuk, matilah. Itu will be the one. And then lepas tu yang ketiga, korang nak kena tengok trafik. Lepas tu dah tengok trafik, nak keselamatan diri korang pula. Macam mana boleh keluar ke, tak boleh keluar ke. So benda ni semua dia bergerak dalam satu benda sekali tau. Lepas tu nak kawal brake lagi. Banyak benda yang korang kena fikir. Jadi bila satu benda yang dah dielektronikkan, benda yang dah diautomatikkan, jadi benda tu memang sangat-sangat mudah lah. Maknanya korang tinggal kawal minyak je, minyak, brake, tengok trafik dan keselamatan korang. Satu tu dah dimudahkan. So dia memberi impact lah kepada rider, supaya rider tu tak adalah penat. Sebab clutch ni, kalau korang tak jalan jam, memang penat. Memang tak penat. Kalau kata jam, Allah hai, memang masak korang, memang masak. Untuk jam-jam tu aku dah tunjuk korang aku punya perjalanan dekat dalam KL hari tu. So korang boleh check out lah video tu. Right, that's will be dekat rider. Dan yang keduanya adalah rider-rider ni, okay, takkan mengalami enjin mati. Takkan, benda tu takkan berlaku kalau korang menggunakan e-clutch. Okay, benda tu tak akan berlaku sama sekali. Sebab that will be the point kenapa e-clutch tu dibuat dan dilahirkan lah, senang cerita lah. Kenapa? Kau ni nak pergi mana? Oh, hantar barang berniaga. Mantap. So kalau macam ni kan, nak keluar, tak payah fikir kelas, tak fikir apa, fikir dah terus pulas je. So dalam ni lah, pasak. So dekat situ dia takkan berlaku enjin mati lah. Korang tak payah risau lah. E-clutch ni memang dia dibuat untuk itu. Tengok macam ni kan. Apa ni dah sempit sebenarnya, tapi itulah, kita cuba juga. Tengok macam ni, gear satu je tapi tak mati pun enjin kan. Mantap kan. Dah mati enjin, dah settle. So korang takkan alami masalah enjin mati. Kalau macam tadi kan, korang nak mencelah di antara kenderaan kan, dengan kau punya gelas lagi nak kena jaga, motor lagi kesabilan nak kena jaga, banyak benda nak kena fikir. So payah. Jadi dia bawa konsep tu untuk memudahkan kerja korang. Adakah dia boleh replace? Yes, mungkin boleh, mungkin tidak. Dan aku tak rasa lah dia akan mereplacekan clutch satu dunia ni kan. Sebab macam sekarang lah, orang dulu tak pakai AI lah, tapi sekarang semua orang nak pakai AI. Macam tu lah. Aku rasa dia still boleh implement. Ada kat orang boleh implement, ada orang yang tak boleh implement lah benda tu. Kelebihan yang seterusnya adalah lampu mati, kepala bana. Layan jap, jalan kosong ni. Ini tak kelakar punya. Baru nak bagi signal guys. Ayo, Sinchan. Ui, lajunya kereta ni. Kau dah biasa bawa motor touring, kau dapat motor naked ni, ya Allah, hai. Enjoy bawa dia kiri kanan, santai. Lagi satu kelebihan yang ada dekat e-clutch ni adalah korang boleh main clutch tu bila perlu. Macam korang tiba-tiba macam korang bawa ni kan, tiba-tiba korang rasa macam roh clutch tu masuk secara tiba-tiba, jiwa clutch tu masuk. Macam, aku nak main clutch ni, tak ada masalah, tarik je terus. Dorang pergi main je macam biasa. Nak tarik boleh, tarik boleh. Tak nak tarik pun boleh. Nampak? Dia memang memberikan korang kebebasan sepenuhnya. Nak main boleh, tak main boleh. Korang nak guna tak boleh, korang nak semi use pun boleh. Ada masa korang nak pakai kelas, ada masa korang nak pakai dia buka boleh. Korang tak nak pakai dia langsung pun boleh, nak tutup dia pun boleh.
Banyak. Tapi dia punya main point dia adalah kebebasan untuk korang memilih sama ada korang nak pakai ataupun tidak. So aku rasa lah dalam banyak-banyak kelebihan dia yang paling terbesar dalam Ikhlas ni adalah kebebasan. Dia memberi korang kebebasan. Dia bukan macam abang dia African Twin. Korang kena pilih sama ada korang nak kelas ataupun korang nak DCT. Kan once dah masuk DCT, aku tak pernah bawa lah, tapi aku tengok video lah. Kalau once kau tukar DCT tu memang pakai DCT sahajalah. So kalau macam ni, dia memberi pilihan dan kebebasan untuk korang. Nak fully clutch boleh, nak fully e-clutch pun boleh. Korang nak semi main clutch tangan, nak main e-clutch pun boleh. Korang nak fully mengharapkan e-clutch pun boleh. Kebebasan tu yang aku rasa that will be the big point lah. The big point untuk e-clutch ni, untuk sell dia punya unique selling point dia, kan, UTP unique selling point, USP. USP dia tu adalah dia punya, orang kata kebebasan tu untuk rider tu memilih. Sebab ada setengah-setengah orang dah tukar exhaust mesti dia nak macam bunyi wow kan. So kena main clutch lah. Sebab kalau tak main clutch, bunyi dia akan macam ni lah, macam sebu je kan, macam ni lah. Okey lah. Tapi bila nak jalan tu, orang nakkan dia bunyi macam derum sikit tau. Barulah best kan. Kalau tak, dia tak shock. Kalau macam dia macam kau bawa skuter lah, bunyi skuter lah macam macam tu. Kalau kau pakai kelas, dia akan macam dia macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Aku boleh buat bunyi dia macam tu lah. So lain orang lain paksi dia, lain orang lain kriteria dia. So aku rasa unique selling point yang Honda bagi untuk e-clutch ni adalah that one lah, kebebasan lah. Dia punya kebebasan. Kau nak pakai boleh, tak pakai boleh. Dan dia membantu korang lah dari segi perungangan tu. Dan itulah dia kelebihan yang aku nampak dekat motor ni, which is e-clutch tu sendirilah. Okay, e-clutch tu sendiri, that will be dia punya kelebihan yang aku nampak. Kalau cerita kekurangan, kekurangan dia the first thing cerita pasal kekurangan teknologi baru ni. Macam orang mula-mula tahun 90-an dulu nak diperkenalkan sistem komputer, kan, pun pening. Sama jugalah macam ni. Kau mula-mula korang bawa tu, korang akan rasa pening sikit lah. Sebab macam mana nak e-clutch dia, macam mana nak jaga, macam mana kita nak onkan dia, apa semua tu. So dia akan pening sikit lah untuk korang faham. Bagi aku, that's will be kekurangan yang korang kena overcome, okay, untuk diri korang. Sebab once je korang beli motor ni, okay, korang kena adapt benda tu lah. Korang kena biasakan diri dengan sistem ni. Kalau korang tak biasakan diri dengan sistem ni, korang still pakai kelas sahaja, tak ada masalah. Sebab sistem memang membenarkan benda tu dibuat. Tapi rugilah. So that will be kekurangan yang pertama lah. Untuk rider tu sendiri, korang kena adapt, korang kena biasakan. Dan yang keduanya adalah sistem ini sendiri, dia membenarkan kita duduk dekat gear 1. Okay, contoh aku boleh bagi aku berhenti kat traffic light dulu. Okay, traffic light merahan. Jarang-jarang kan aku konten nak kerja, aku nak kerja traffic light merahan. Alamak, traffic light hijau pula. Tak apa. Depan tu mesti merah punya. Aku sejak aku hantar motor Honda ni, tak pernah lagi aku dapat depan tu hijau, mesti merah punya. Sebelum nak sampai ke traffic light tu, aku beritahu korang, aku explain sikit lah. Kekurangan ni memang sangat-sangat penting, sangat-sangat berbahaya kepada korang yang budak-budak muda ni. Benda ni memang sangat-sangat merisaukan. Kalau kata korang beli motor ni, pastikan korang kena buat di mana gear dia pasti dalam keadaan free gear. Always dalam free gear. Jangan korang Jangan korang biarkan dia dekat gear 1. Bahaya. Okay, contoh macam ni kan. Okay, aku drop dia gear 4, 3. Tak pakai tangan tak pakai tangan lah. Yelah, tak pakai tangan lah. Okay, sekarang ni dekat gear 1. Okay, gear 1 gear 1. Aku break. Okay, kau nampak tak? Dia masih dekat gear 1. So kalau katakanlah korang keluar dengan korang, ada yang memulas,
Korang sendiri fikir lah. Memang bahaya lah. Memang bahaya. So that's maybe yang korang kena careful. Always ingat dalam otak korang, pastikan dia dekat gear N selalu. Kalau tak, memang naya Pak Karim. Memang naya. Okay. So and then kekurangan yang seterusnya adalah produk ni punya, orang kata apa, sustainability dia lah. Macam mana dia nak sustain, maintenance dia apa semua. Andaian akulah, sinilah lorong. Astagfirullahalazim. Kan silap lorong, kena return balik. So andaian aku, dia tak melibatkan apa-apa sistem dalam enjin tu lah, melibatkan clutch ke apa ke, tak ada pun. So dia memang letak kat tepi saja. Tapi kalau anything problem, aku tak rasa produk ni akan problem yang major issue lah. Sebab Jepun ni, diorang kalau buat produk, diorang memang kaji A to Z punya. Diorang tak ada nak buat produk cincai-cincai. Tak ada. Tak ada nak buat benda tu confirm berjaya, confirm jalan, baru dia akan release. Kalau tak, memang takkan buat lah. Itu pendapat. Itu memang sebab aku sekarang pun aku kerja pun melibatkan orang Jepun. So orang Jepun ni dia memang lain sikit cara diorang bekerja. Okay. So aku tak rasa lah produk ni akan rosak dalam masa sekejap lah. Akan ada mungkin nantilah, mungkin akan ada lah. Tapi benda tu kena buat, kena repair balik dekat diorang punya HQ. Alright. So secara kesimpulan sebelum kita hantar motor ni adalah e-clutch ni sangat membantu. Mungkin bukan dekat semua orang, tetapi kalau kepada mereka yang daily use, memang sangat-sangat helping you all lah untuk bawa motor ni. Okay. So alright guys, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Yang paling penting sekali, ride safe, be safe, dan Assalamualaikum. Bye bye. Peace yo. Ciao.